Apabila kita menyebut tentang pemberian pertambahan hasil pada negeri-negeri ini, faktor inilah yang mesti kita lihat. Kita tidak mahu semuanya dilonggokkan di Kuala Lumpur. Masa janji pun sudah sampai. Dalam 3 minit, Datuk, saya gulung. Ya. Di sinilah yang kita melihat supaya hasil-hasil mesti diagihkan. Kita tidak mahu ada Kuala Lumpur yang besar, yang bigger Kuala Lumpur. Sebagaimana negara kita terperangkap dalam paradigma dunia yang ketiga. Kita ada a bigger New Delhi. Kita ada a bigger Bombay. Kita ada a bigger Manila. Tetapi rakyat di Sabah Sarawak yang saya rasa bukan sekadar di portion ini yang bercakap tentang kemiskinan, rakan-rakan di sana juga bercakap tentang kemiskinan 50 tahun. Jadi perlunya undang-undang ini dipinda dan perlunya ianya dilaksanakan. Bottom line-nya adalah rakyat yang mesti menerima agihan kekayaan ini. Jadi akhir sekali, Datuk Yang Bertua, janganlah kita hanya menggunakan isu kemiskinan ini dan penderitaan rakyat ini sebagai satu umpan untuk kita mendapat sokongan dari mereka, minta lagi setiap kali pilihan raya. Tetapi hasilnya kita melihat bahawa ia tetap tergulung dalam paras kemiskinan 50 tahun. Bukannya 5 tahun negara kita merdeka. Bukan baru 15 tahun. Ini boleh kita terima kalau masih 5 tahun, masih 15 tahun. Tapi setelah 50 tahun, adakah kita mahu melakarkan warna yang sama untuk 50 tahun yang akan datang? Jadi yang yang dipertua termasuklah kampung-kampung pedalaman di Seri Gading, yang masih lagi kita melihat ada penduduk-penduduk yang masih duduk dalam paras kemiskinan. Jadi Datuk Yang Bertua, kita mengharapkan akhir sekali saya nak sebut bahawa kerajaan tidak akan jatuh dengan demonstrasi. Kalau kita membaca sejarah revolusi dunia, kerajaan tidak jatuh dengan hanya demonstrasi. Kerajaan dunia ini jatuh, rejim-rejim yang zalim ini jatuh kerana apa? Kerana kezaliman yang dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Yang akhirnya, kalau Seri Gading, rakan saya, ayahanda saya dari Seri Gading selalu mengatakan takut rusuhan, ribuan yang mati di Indonesia. Ribuan yang mati itu kerana mereka lapar. Kerana mereka lapar. Tapi kita masih belum lapar. Tapi jangan kita mengurus rakyat menuju kepada kelaparan. Itu falsafahnya yang mesti kita terima dengan rasional dan hati yang terbuka. Terima kasih.